Pandai. Oh. White coklat dalam dia krim. Semoga bertambah rezeki. Siapa-siapa yang kasih gift semua bertambah rezeki. Semoga bertambah rezeki. Lipat ganda untuk korang semua. Itu nyamuk tu lain. Nyamuk tu lain. Okey lah. Depan. Saya punya teman lah. InsyaAllah kita cuba dulu. Mana lampu sayang? Bukan. Kau sayang saja ke? Atas meja, atas meja. Masuk kawan. Bertahan sunyi juga jalan dia. Yalah, jalan mengada ke tanah perkuburan. Siapa yang nak masuk tanah kubur malam? Mati. Wan, ponti janda ada tak? Kalau ada kenapa? Kalau ada kau nak tengok kena santik dengan bini aku. Try lah datang tengok. Kena santik dengan bini aku, kau jangan minta tolong aku ubat kan. Aku minta 1000 je terus. Macam best je belakang ni. Boleh juga. Bau bangkai. Ha? Bau bangkai. Ada terbau bangkai. Ada terbau bangkai. Nak suruh post. Nak suruh post. Vicky, terima kasih. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki. Dia tak nak kau nak janda ponti. Buat apa? Nak suruh kau post kan? Bau bangkai. Ada bangkai ni. Belah-belah bawah ni rasa bangkai ni. Pahit bau dia. Oh, Masya Allah, terima kasih korang. Ni penanda ni. Penanda menandakan Banci. tak, kita dah dekat dah ni dengan tanah perkuburan. Ya. Lepas tu ni ada bangunan apa? Bangunan apa ini? Nak kata rumah tak juga ni. Tempat air ke apa? Mungkin. Mungkin juga tu. Saya punya live memang macam ni lampu kita tak berapa terang. Okey. Sebab saya tak suka pakai lampu terang-terang ni. Kan macam mana nak nampak? Adik Arwana, terima kasih. Semoga panjang umur dan limpah rezeki Adik Arwana. Masya-Allah. Terima kasih Adik Rona. Kita tak minta-minta yang gift kan. Kita tak ada tekan-tekan orang. Saya cuma letak suggestion je kat atas tu. Kalau ada, tak ada, tak apa. Itu je. Mana yang berkemampuan boleh lah. Yang tak berkemampuan tak apa. Korang masuk dalam ni tap-tap screen pun tak apa.
Korang ambil treasure box atas tu. Ambil treasure box. Oi. Kau dia kat mana? Ambil treasure box korang. Ambil treasure box atas tu. Terima kasih memberi rezeki ni. Terima kasih korang. Siapa? Biar dulu. Dia kena kacau tu. Dia kena kacau tu. Biar dulu. Amir, terima kasih. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki. Saka hitam tim Perak. Wow, mantap nama panjang kau. Panjangnya nama. Terima kasih share live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zilaila Edi, terima kasih hadir. Saya terasa macam ramai ikut saya belakang ni. Cuba kau gerakkan sesuatu kalau betul kau ikut aku belakang ni. Goyangkan ke apa ke? Cuba goyangkan sesuatu. Last kita orang pergi Banglo 7 itu pun. Bukan Banglo 7. Bukit Bilah. Bukit Pilah. Malam terakhir sebelum Ramadan. Banglo 7 tu kita orang explore je dulu, tengok. Tengok lokasi je. Aku tak nak buka lampu besar, tapi aku nampak ada orang besar sebelah kau tu. Ada. Ada. Dah jumpa pula. Dia pinjam lah tu. Lepas tu dia pinjam tadi tu kau minta balik. Tak ada. Ramai yang ikut berkawal kat belakang. Itulah masalahnya kan. Kuat bunyi cengkerik. Tu. Dengar. Tu bukan monyet, bukan. Kalau monyet asal lain bunyi dia. Dengar jap, Mah. Lain macam. Dengar jap. Jangan gerak. Pegang hala sana je. Jadi dia memang lain macam. Ketawa kecil. Malam ni bulan ngambang tau masalahnya. Tu, nampak bulan tu. Tu. Malam ni bulan ngambang penuh. Tu dengar tu. Okey. Bunyi kan lagi? Bunyikan lagi. Apa kau baling dah? Berdeguk sekali jatuh. Benda apa kau baling dah? Tempat yang kita orang nampak kuning dulu dalam tu. Mana belakang ni? Sawit. Dalam sawit. Oh, dalam sawit. Woi! Oi! Ha 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 ha. Belah. Dengar kan? Itu yang aku nak dengar tu. Belah tu.
Bunyikan lagi. Lagi. Bunyikan lagi. Aku dah dengar dah tadi suara kau. Tu. Ha tu? Oh tu, tengok. Tu. Bunyi dia halus je. Tu, penuh tu. Full bar siut. Full bar geng. Full bar. Maknanya kau ada kat kawasan ni. Mana tak Wan? Ni dekat PD. Tu. Oh, tadi je. Tak mau turun. Tu. Jauh sikit. Ni bau kurang. Dia akan detect dekat lampu. Dah kurang dah. Dok ni dah kurang. Baik. Puan Zila Laidi. Bunyikan lagi. Dengar suara kau tadi. Jelah tu. Kanan sikit ke Tok Mbah? Kanan sikit. Tombah guide tombah. Tadi dia ngilai halus je tadi. Ngilai. Macam tu yang aku nak. Kau bawa tangkal ni Diang. Kau bawa tangkal ni. Lagi lah ya. Sebentar lagi. Bunyi lagi Ha. Dia ada dalam Bawah. Kuat aura. Lag manja-manja. Oh ya ke? tangkai apa pula sibuk. Tangkai apa sibuk? Tangkai kencing malam. Batuk dekat peluk tu. Kejap. Kenapa dekat mata saya nampak laluan keluar dalam kamera ni macam ada semak? Gerak-gerak. Gerak-gerak. Tok Ledang, Assalamualaikum. Terima kasih hadir. Dia dah bagi signal tadi Tok Mbah. Mantap, dia bagi signal tadi. Bunyikan lagi boleh? Boleh tak? Bunyikan lagi sekali. Agak kuat sedikit je. Tu. Lagi. Suka tu lah aku dengar bunyi macam tu. Waalaikumsalam Tok Ledang. Geraklah, gerakkan. Kuat lagi. Kuat lagi sikit je. Ui, meriah betul dia bagi. Okey, dah. Terima kasih. Dah. Mana kot dia? Dalam belakang. Dia bagi jalan belakang tak apa. Saya kena masuk dunia sebelah. Tak nampak. Mantap kan? Mantap Tok Mbah. Kita realnya bukan fake. Tak payah nak acah-acah kata aku jalan solo, aku pergi seorang. Tak payah. Aku sekarang direct aku cakap aku teman bini aku, teman aku. Ada geng lagi kat dalam. Acah konon. Apa? Tak ada. Agak sejuk je macam pun. Ramai ikut ni Ramai yang mengikut belakang ni Nawan. Alah, ramai. Tak payahlah deman. Inilah duduk tempat awak semua. Pantat. Apa tu? Diam. Dia peluknya aku Apa tu? Bini aku peluk aku terus. Baru sedap respon macam ni. Ni aku nak. Bila melatah aku pantat anjing yang keluar. Aduh. Kok Diang tak ada ni? Diang?
Oh, Riang. Oh, tu dia lampu dia. Nenek pun ada teman tu. Dia memang temankan kita orang ni. Cakap apa hal kau teman? Dah di jalan dia peluknya aku. Okey tak? Okey, Dia punya jerit kan lari semua. Apa tak dapat? Tok Ma macam mana ni? Dia jerit je terus hilang dah Tok Ma. Apa tak dapat Siapa tu? Tak apa, nanti depan ada lagi kan? Tak, masalahnya baru macam tu dia dah peluknya ni Tok Mbah ni Dah peluk kita ni Tak apa host romantik tu, jahanam. Peluk kuat-kuat, jangan yang lain peluk tu kan. Oi. Tadi dekat rumah tadi gurau-gurau adik kan. Dekat mama pakai pocong malam ni. Nanti nampak pocong je, aku datang tunggu peluk je sebab aku tahu tu bini aku. Lepas tu dia boleh tukar dialog pula. Kalau yang peluk tu bukan saya, dia cakap, tolak aja tepi, kau bukan bos. Dalam mana pula ni? Tak tahu ni gimana ni. Ni kebun ni. Macam kebun ni. Nas, terima kasih Nas. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki. Jauh dah kot yang pergi. Bunga dah peluk, macam mana nak jalan lah. Itu dah pasal. Mana kot dia? Dia turun bawah, dia turun bawah. Tak nampak. Dia turun bawah. Ni kebun ni. Kau makan jatuh. La ilaha illallah. Oh, keluar kat kebun ni. Ni dah jauh dah ni kita jalan ni daripada base ni. Dah lebih 100 meter dah ni kita jalan. Kuburnya kat situ je tadi kuburnya. Kau jangan turun bawah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nenda. Tuan Wan Tiger dan Puan Bunga. Maaf Nenda tak dapat nak pascal sebab tak ada nak. Tak apa. Kita bukan macam orang tu nak paksa-paksa masuk nak bagi gift apa semua. Tak payah. Korang datang just enjoy je. Tengok je live saya ni. Ada rezeki, bagilah. Kalau tak ada, tak payah. Tu je. Ada mata merah. Aku nampak adik mata merah tadi. Kau keluar sini. Aku nampak mata merah adik. Keluar. Aku nampak tadi. Kau tak payah nak nyuruk. Enjoy tengok pasangan host romantik malam ni. Dah aku bilang daun dah mula senyap. Nak muncul lah tu. Itulah. Memang ada mata merah tengok kat luar. Kan? Oh, mata merah tengok kat luar. Aku ajak. Saya baik aku baca sekali. Saya baik cepat tangkap. Ada putih terbang kat sini. Minta dapat tangkap dalam kamera. Besarnya. Tadi dia terbang daripada pokok atas ni sampai sini tadi. Bayang dia. Muncul lagi sekali. Ayo! Muncul! Anjing dah bunyi. Tok Wan panggil macam tu macam orang Jaiz pula. Jabatan Cegah Maksiat. Ni apa peluk-peluk ni? Pokok yang Aduh, ai. Jauh juga ni jalanan kita balik ni. Ni kita nak jalan mengalir ke base. Tak payah teman.
Aku sepak muka kau. Biarlah dia teman. Tak payah. Tak payahlah ganggu, dia tak ganggu. Masalahnya bukan yang tu. Ini dah ni, yang ikut ni. Dengan taring panjang dia, dengan mata merah dia, aku lempang muka kau kejap lagi. Bram. Kemain Kemain. Dia tak tiga. Jais. Jais. Baik kau lagi. Jais. Ni apa jalan pegang seluar saya ni? Dia pegang seluar saya, dia ingat seluar saya jatuh kat dia. Baik tadi keluar tak payah pakai tali pinggang. Aja hawa bajang. Aku tak nak tunjuk geng, memalukan. Betul-betul dia pegang seluar saya geng. Dia macam seolah-olah macam tak kasih saya lari ni. Parah. Takut melampau tu. Nak buat macam mana? Aduh. Boleh tahan tempat dia. Masalahnya sini baru lepas hujan. Kalau ikutkan suasana, cuaca ataupun suasana kat kawasan ni, pui, cakap pun berbelak. Kalau ikut suasana sebenarnya, nak ikutkan sejuk. Tapi berpeluh geng, panas ya. Aduh. Ada botol kiri, botol kanan, apa benda tu? Nama tempat. Oh. Tu bagi tahulah. Macam cepat pula sampai. Tadi masuk macam jauh kan? Ha. Selalu macam tu lah. Okay, sekejap lagi saya nak rehat sekejap kan. Sekejap lagi kita continue. Ada bangunan lah. Ada bangunan lah kat dalam ni. Oh. Patutlah diorang suka main kat sini. Dia bunyi kepak yang bunyi kepak pun. Kalau macam ginilah aku buat parah kan. Alamatnya ku kering lah aku. Kita peranjat je dia peluk aku. Kita peranjat je dia peluk aku. Kita peranjat dia peluk aku. Lepas tu dia pegang je seluar aku. Alamatnya aku lepas ni kalau parah tak payah pakai tapi pinggang. Ada orang tukang pegang. Terkejut dia. Aduh. Yalah bunga memang tak ada experience bagi parah apa semua kan. Dan tak pernah dapat kata apa interaksi yang sekerap macam ni. Aku tak nak pergi dah aku dah rasa Mungkin time kau dia masuk tu, JK rasa kan budak parah kan dah buka pintu ke apa benda lah dia buka kan. Kok dia masuk je. Okey lah tu. Terbang mat topi. Nak nunjukkan berapa kuatnya kipas ni. Kita bertemu kuat dia. Aku memang dengar bunyi. PD batu berapa Wan? Bertalu-talu. Dia mengilah je tu. Batu kan kau dah pergi ke depan. Entah, saya pun tak tahu batu berapa. Jumpa dah dia. Dia masuk pintu portal lah tu. Ya, pintu portal. Tapi rasa betul masa jalan Kan kita tanya rasa kau ada jam. bau keminyan. Sudah. Abang Mai hilang. Abang Mai hilang. Dengan red kan? Lah sudah Abang Mai tak ada pula. Abang Mai tak ada. Mana dia pergi? Call dia. Sebab dia tak buat live tu. Kejap.